Okay guys, so sekarang ni aku akan tunjukkan macam mana kita nak isi gas dekat peti sejuk. Okay, tak kisahlah peti ais ke peti sejuk kan. Mana peti sejuk, konsep dia sama saja. Okay, mula-mula. Okay, ya, sebelum tu peti sejuk ni ada masalah. Sebab apa kita kena isi gas? Sebab antaranya sebab ni lah masalah dia. Dia punya suhu tinggi. Kemungkinan besar dia punya gas dalam kompresor ni kurang lah. Okay, ni kompresor dia. Okay, cara pertama nak top up gas. Okay, pertama sekali biarkan peti ni on. Okay, jalan sampai 5 minit dulu. Okay, sebelum kau nak mulakan kerja, kau kena pastikan punat ni adalah maksud aku adapter dia. Adapter dia kena adalah ni adapter untuk masuk dekat dia punya lubang gas ni. Okay, supaya kita boleh masuk hose. Boleh masuk hose. Ni hose kan. Boleh masuk. Boleh masuk. Gitu. Okay, kalau tak ada memang tak boleh lah. So sebab hose ni dengan hose ni tak boleh direct. Hose ni dengan kepala pipe ni tak boleh direct. Okay. So selain pada meter, nak kena ada hose yang macam aku cakap tadi. Satu yang dia punya lubang dia macam ni. Okey. Satu yang ada punat, ada nipple, satu kosong. Okey. Lagi satu, dua-dua kosong. Dua-dua kosong. Okey. Ni nak kena ada. Meter wajib lah ada. Tak ada meter memang tak boleh buat kerja lah. Okey, benda yang pertama kena buat, okey, kita kena connectkan set ni, set gas meter dengan hose semua ni kan, ke kompresor dulu. Okey, connection dia kena betul Okey, sekarang ni tak kisahlah ada color code berapa. Macam ni sepatutnya color code warna biru kan, ni warna merah sepatutnya, tapi aku dapat yang terbalik, tapi tak apa. Color code tak kisah warna apa, warna pink ke warna hijau ke apa benda kan. Mak kau hijau. Tak kisah, yang penting dia punya hose tu penghujung tu ada punat, ada nipple dia. Dekat nipple ni kita kena masukkan dekat kompresor tu kat atas. Okey. Lepas tu yang tak ada nipple tu, ni contoh, jap aku buka benda ni. Okey, ni contoh tak ada nipple. Okey, yang ni pun kosong. Okey. Okey, yang bawah ni pun dua-dua pun sama juga, ada kosong. Okey, jap kita buka. Ni kosong. Ni kosong. Okey. Yang kosong ni masuk sini satu. Satu lagi masuk sini. Pastikan kepala yang mana yang dua-dua ni kosong kan. Okey, ini ke gas. Okey. Hose yang mana macam ni. Okey. Ni satu pergi gas, yang kosong ni pergi gas, yang ada nipple ni pergi ke kompresor. Okey, simple je. Ni aku tutup. Okey, ni contoh. Jangan lama. Ni sambung dekat gas. Okey, yang kosong ni. Okey, sambung kat gas. Okey. Yang kosong satu lagi ni sambung dekat sini dekat tengah ni Okey, yang ni pula kosong ni sambung kat meter. Okey. Yang ni sambung kat gas. Yang ada nipple ni sambung dekat kompresor. Kompresor kat sini Cari dia punya female dia. Macam yang ni female dia kat sini. Ni female dia. Okey, sambung je. Okey, connection dia sepatutnya macam ni Okey, yang biru ni, okey, sambung dekat meter satu. Daripada gas sambung ke meter. Okey. Ni meter. Okey, yang merah tadi tu satu sambung dekat sini, dekat kompresor. Okey, lepas tu sambung dekat meter. Pastikan yang kat nipple tu dekat kompresor ni Pastikan yang ni
yang ada nipple tu. Okey, yang kosong tu sama kat sini. Lepas tu nak check gas dia. Okey, kena buka sikit. Sepatutnya untuk kompresor ni kena isi dalam 10 PSI meter ni macam aku punya meter PSI kat bawah. So kat bawah ni kena isi sampai 10. Sekejap kena on sekejap. Ni kena punat dia kena pulas. Buat dalam keadaan peti tengah on Okey, tak ada, kosong. Ni kita nak check dulu. Tak ada, kosong. Okey, kalau macam tu, kalau kosong sekejap ni kosong ni. Okey, kalau tak ada, kena on gas ni dulu. Buka sikit. Jangan buka banyak. Bagi ketat dulu. Okey, buka sikit. Okey. Ni on sikit. Ni buka sikit punat dia. Okey. Dah buka sikit, tutup. Okey. Pastikan dia dekat 10 PSI ataupun 15. Ni macam 5 macam dekat 15 kan. 5, 10, 15. Okey, buka sikit sampai dia betul-betul 15. Macam aku suka isi lebih sikit 15. Sebab bilik ni panas. So gas dalam kompresor cepat kering. So isi lebih sikit, tak apa. Okey. Masa tu ngam. Okey. Kau main pusing-pusing ni je. Pusing, tutup, pusing, tutup. Sampai dia dekat, sampai jarum dia dekat 15. Sampai 15, test lah sama ada peti ni sejuk atau tidak. Kita monitor sekarang. Peti sejuk sekarang ni temperature kat peti sejuk 24 kan. Kita tunggu dia drop ke tak, kita tengok. Tunggu dalam 5 ke 10 minit kan, nak tengok dia drop atau tidak. Okey, so sekarang ni temperature dah drop 22. Tadi dalam 24. Tapi aku tengok meter ni pun drop juga. Ni pun 5 nak drop 10. Okey, kalau tempat kau ada aircon tak apa, sejuk 10 ni okey, ngam-ngam kan. Kalau suhu bilik tu macam panas, aku usulkan letak 15 lah, bagi lebih sikit. Okey, macam aku punya case ni aku nak letak 15. So senang je. Pulas ni sampai meter tu jarum tu naik. Naik ke drop lah, sekejap kita pulas. Sekejap, salah pulas dah. Biru. Okey, kita pulas punat biru ni sampai jarum dia duduk dekat 15. Okey, bila kita pulas jarum akan naik, betul akan drop. Ulang step tu untuk beberapa kali sampai jarum dia duduk dekat 15. Macam ni okey lah. 5, 10, 15. Cantik dah. Monitor dalam 10 minit. Kalau sekata kalau suhu naik drop tapi gas pun drop, buat macam tadi. Okey, so 10 minit pun telah berlalu. Okey, sekarang dia punya suhu pun dah 19 Celsius. Okey, dah turun dah daripada 24. Okey, meter pun dia maintain 15. Gas tu tengok betul. Maintain, dia turun sikit lah. Macam ni turun sikit kan. Naikkan sikit dia punya gas, masukkan sikit dia punya gas. Sekali lagi aku ulang cara nak masukkan. Pastikan benda ini buka dulu. Okey, buka ni dulu sikit. Okey, masukkan. Sekejap okey, masukkan. Tutup balik. Buka punat dia, tutup balik. Okey, sampai dia tepat-tepat 15 baru okey. So dia boleh drop ni okey lah, tak ada masalah lah. So korang boleh cabut lah semua connection ni kan. Hose ni semua boleh cabut. Okey, tapi sebelum nak cabut tu pastikan ni off. Ini off. Ni off. Okey, ni punat ni semua off. Okey, ni off. Jangan bagi terbuka, baru boleh cabut semualah. Okey, sekian saja untuk video ni. Jangan lupa untuk like, subscribe dan share. Kita jumpa lagi pada video-video akan datang.
Aku gak dulu. Ciao. Bye.